Okey, baiklah. Kita teruskan dengan set 3 soalan nombor 6, iaitu ini adalah dia minta kita lukiskan saiz penuh pandangan isometri bagi bongkah yang diberilah. Okey, dia memberitahu kita juga grid adalah 10 mm kali 10 mm serta butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan dengan markah 15. Okey, jadi pertama sekali kita buat kiraan dulu. Dan kita tahu untuk isometri kita punya paksi 30 darjah, 30 darjah kiri dan kanan. Okey. So, sebelah kiri 2, 4, 6, 8, 10. So 10 kotak, 2, 4, 6, 7 kotak, 2, 4, 6, tinggi 6 kotak. Jadi kita mulakan buat paksi. Jadi agak ke kanan sikit sebab kita nak bagi ruang 100 dekat bahagian kiri. Okay, gunakan set square. Okay, saya set up dekat sini supaya cukup 70 cukup 70. Okay, anggaran 70 dengan 10. Okey. Okey, kita buat kotak asas dahulu. Okey, paksi dapat markah, kotak asas juga dapat markah. Jadi kita pindahkan nilai. Sebelah kanan, 6 tinggi, 6 untuk tinggi dia, dan 10 untuk di sebelah kiri. Okey, kita lengkapkan kotak. Macam biasa, kita padam lebihan pada bahagian tengah. Kalau yang kiri kanan yang paling tepi ni dia tak jadi isu. Dia jadi isu kalau yang bahagian tengah. Letakkan pensel dahulu, baru letakkan pembaris. Jadi daripada gambaran, gambaran yang diberi, kita tahu yang ini paling hadapan. Paling hadapan ini adalah pandangan hadapan dan ini adalah paling hadapan. Jadi paling hadapan kita ada bahagian bawah dekat sini 2, 4, 6, 7. So kita ada 7 jarak. Saya suka untuk buat siap-siap garisan yang confirm confirm nampak. Confirm nampak 7, ada ruangan kosong kat sini. Ada ruangan kosong. Saya suka buat yang tu dulu. Jadi otak saya boleh berfikir dengan tenang. Dia macam tu. 4 untuk ruangan kosong sebelah kanan. 4 sebelah kosong sebelah kanan sini. Saya tanda 4. Dengan hanya berbekalkan 2 titik tersebut, kita dah boleh dapat sebenarnya bahagian ruangan kosong. Letak pensel dulu, baru letak baris. Kat baris, letak pensel dulu. Ini kita boleh pekatkan. Kita tahu dia memang last dekat situ. Ini pun sama. Bahagian bawah ni ada. Ni bahagian bawah. Ni bawah, ni atas. Jadi bawah dia ada nilai, Sama juga dengan sebelah kanan. Sebelah bahagian bawah kanan. Bawah
kanan ada nilai. Jadi kita lukis pekat terus. Okey. So kita pergi salah satu. Muka yang paling senang pada saya adalah muka 4 segi yang ni, sebelah sini. Tapi ingat, dia bukan tegak naik atas. Saya tak boleh letak dia tegak naik atas sebab dekat sini lengkung. Jadi saya tak boleh buat 4 segi, kecuali saya hanya boleh buat garisan binaan. Garisan binaan untuk persediaan saya nak buat lengkung ni nanti. Lengkung bulatan ya. Okay. Jadi dekat sini kita tahu garisan, ada beberapa garisan di bahagian belakang ni. Yang ini dia berhenti pada jarak 4 dekat sini 2, 4. So saya akan ambil jarak 4. Jarak 4. Binaan garisan binaan. Okay. Jadi kat sini kita dah boleh pekatkan jawapan kita. Yang bahagian atas ni kita boleh pekatkan sehingga 3 ni sahaja. Okay, kita jangan guna yang 5 ni. Kita gunakan 3 ni sahaja sebab bahagian paling atas adalah yang ni. Okay, so kita ambil jarak 3. Jarak 3 tadi kita ambil, dah kita tahu dia jarak 3 dia dekat sini. Okey. And then ini 2, kita extendkan lagi, tambah 2. Okey, kita ambil jarak 2. Jarak 2 dan tandakan. So ini adalah yang ni atas ni. Okey, bahagian atas. Okey, ini adalah satu muka. Ini adalah satu muka. Jadi satu daripada sini kita pergi ke kiri. Okay, kita buat garisan ke kiri dengan jarak 1. Okey. Dengan jarak 1. Kita ambil jarak 1 dan tandakan. Dah dapat garisan ni, tak perlu lagi cari jarak dia apa semua. Kita dah ada titik hujung ni. Okey, titik hujung ni di sini dan titik 1 di sini. So kita gariskan sahaja. Dapat yang ni. Okey, bila kita dah dapat bentuk asas dekat atas ni, yang ni kita abaikan dulu sebab nanti kat sini kita akan buat lengkung. Jadi titik ni dah ada dan kita tahu titik bahagian paling bawah belah kiri bawah hadapan sebelah kiri, kita tahu dia bertemu. Jadi kita boleh gariskan je. Okey, next kita boleh lagi gariskan iaitu di bahagian tengah turun ke bawah dekat sini. Dan dia memang adalah garisan lurus. Jadi dekat situ kita dah boleh buat garisan. Okey, dekat sini kita boleh buat garisan. Satu lagi, nampak bentuk segi trapezium ni? Tapak yang panjang, bahagian atas yang pendek, tepi condong dan ini pun condong. Jadi kita gariskan sahaja pertemuan tersebut, garisan tersebut. Okay. Saya dapati ada garisan yang tak rapat, jadi kita rapatkan. Kita jangan tinggalkan dia ada gap Okay. Okay, next kita tahu yang bahagian belakang. Bahagian belakang nampak tak ada dotted line ni? Bahagian belakang tengah dekat sini, okey, berjumpa di bahagian bawah hadapan. Bawah hadapan. So dia garis lurus. Okey, jadi kita boleh buat garisan. Okey. So kita dah hampir lengkap, kecuali dia ada bulatan dekat sini. Jadi bila kita semak bulatan tersebut, kita dapati 2, 4, 6, 2, 4, 6. Jadi jari untuk bulatan ini adalah 60 mm. Okey. Macam mana nak buat? Kita buat satu-satu. Okey, saya buat di bahagian hadapan dahulu, nanti kita bawa pergi ke belakang. So saya gunakan kaedah 4 pusat. Okey. Yang mana ini adalah 60. 60, saya naikkan 60 lagi, turun bawah 60, turun lagi 60. Okey. So kaedah 4 pusat awak kena hafal. Yang macam ni. Kalau tak ingat yang cube tu. Okey. Buat cube dulu, tandakan tengah, lepas tu A,
V. Bahagian atas dahulu. And then bahagian bawah ada 2. Kita buat berpusat di sini. A, V. Ini pun sama. A, V. Okay, nampak segitiga ni. So kita punya langkah kerja kita kat sini betul lah. Jadi kita tengok bulatan kita di belah kiri. So kita tengok yang bahagian kiri sahaja. Dan lengkung dia adalah lengkung yang pertama yang ni. Jadi untuk dapat lengkung ni kita kena ada titik pusat di sini. Jadi nak dapat titik pusat ni saya perlu buat jarak 60, 60, 60 ke bawah, 60 ke bawah lagi. Okey. Jadi saya akan lengkapkan bentuk. Kita tak perlu buat pun bentuk tu yang besar, maksudnya kotak 4 segi full. Kita boleh buat separuh sahaja pun tak apa. Okey. So saya ambil jarak 60 60 adalah jari. Dia bukan diameter 60. Sudah ada 60 situ. 60 kat sini. Okey, next barulah kita turunkan ke bawah. Straight line ke bawah. Ini turunkan ke bawah. Kita tanda 60, 60. Boleh juga ambil 120. Tapi cikgu selesa untuk tanda sikit-sikit. Okey, so ini adalah pusat kita. 60, 60, 60, 60. So gunakan pusat yang ada, yang kita dapat. Pergi pada hujung paling bawah, yang ni sebelah kanan. Double check sebelah atas. Okay, should be kena lah. Kalau tak kena, I'll check balik dia punya jarak. Saya risau sudut yang kelukis awak, sudut set square masa nak cari titik tu salah. Okey, bila dah kita buat yang ni, pusat yang sama ni kita gunakan balik. Gunakan balik pusat yang sama ni. Okey, kita bawa ke belakang sebanyak berapa. Kalau dekat sini berapa? Dekat sini kita punya ke belakang adalah sebanyak 30. Jadi kita punya ni pun kena 30 ke belakang. Kita ambil nilai 30. Okey, ambil nilai 30. Tandakan. So ini adalah pusat yang belakang. Double check, semak dulu semak dulu baru kita lengkungkan. Jangan lengkung dulu baru alamak tak kena. Janganlah. Okey, gunakan perisai pemadam untuk kemaskan jawapan anda. Okay, gunakan perisai pemadam untuk kemaskan jawapan anda. Okay, pekatkan jawapan lengkung. Okay, jangan nampak double-double garisan Oops, macam ni salah. Kenapa salah? Sebab saya terlupa nak tukar pusat. Okey. Dekatkan garisan untuk bulatan. Okey. So kita dah boleh semak bentuk. Ada segitiga trapezium, segitiga, ada lengkung ni. Yang ini ada kotak yang ni, dotted line ada yang belakang ni, dan 4 segi yang ini. Dari atas tak ada garisan yang ni, so boleh kurangkan sikit dia punya kepekatan. Yang ni, ini, sini. Ini adalah ni, so saya dah siap garisan, dah siap semua garisan, dah siap semua garisan. So kita dah siap. Okey, itu sahaja untuk isometri. Hafal yang ni Hafal bulatan untuk yang ni. Okey, bye.